Tuan-tuan, bagaimana kita jadi orang terbaik? Dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail, dengan bangun malam, kita bertahajud. Dengan qiyamul lail, tuan-tuan, Allah Ta'ala memuliakan seseorang hamba. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang orang yang bangun malam, orang bangun malam sehingga Allah Ta'ala perintah, wahai malaikatku, kamu turun ke langit bumi. Turun ke langit bumi, tengok siapa yang ada hajat aku kabul, siapa yang minta ampun, aku ampun dosa dia. Dan siapa apa-apa dia nak, aku akan bagi. Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat ni. 3 perkara tu tuan-tuan Allah dah offer pada orang yang bangun malam. Orang yang bangun malam. Jadi tuan-tuan kalau boleh lah, kalau boleh bangunlah malam. Jangan. Walaupun tuan-tuan dapat semain 2 rakaat. 2 rakaat ni. Okey, dengan qiyamul lail, dengan bangun malam tu kita mendirikan qiyamul lail, kita mendirikan malam tu semua. Okey, nak qiyamul lail tu semua bukan mesti kita sembahyang bukan. Bukan semua. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan buka buku kitab sifat 20. Aku tak faham tadi ustaz tu ngajar ni. Aku tak faham buka sifat 20 tengok. Apa itu ni? Apa yang maksudkan kam?